Bismillah, Assalamualaikum. Kali ni Ana nak kongsikan penyakit ain. Hadis Nabi, maksud dia ain adalah nyata. Islam mengiktiraf penyakit pandangan mata ni. Kita jangan menolak, jangan sesekali menolak tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana penyakit ain ni boleh berlaku? Ain ni bila kita pandang tanpa kita menyebut kalimah Allah Subhanahu Wa Taala yang permulaannya. Contoh ana beri, cantik ah dia ni, handsome ah dia ni. Kenapa lagi kita nak bagi contoh? Pandai budak ni. Itu penyakit ain telah pun menular dalam kalangan yang dilihat tadi. Yang berkata tak ada apa-apa, yang dilihat tadi. Bila kita memandang kecantikan, kejayaan, memandang anak-anak, memandang melihat kesihatan, harta kita, bukan harta kita, harta yang dipandang, dengan rasa kagum tanpa menyebut kalimah Allah terlebih dahulu. Maknanya kalau dalam hati dia ataupun luahan dia dari perkataan negatif, maka negatiflah dia. Jika ia positif, maka positiflah dia. Pandangan baik dan pandangan jahat. Yang kita takut, pandangan jahat automatik dah memang ada. Tetapi pandangan baik itu lagi kita bimbang. Subhanallah. Macam mana kita nak tahu orang tu kena penyakit ain? Pertamanya adalah sakit yang berpanjangan tanpa sebab perubatan yang jelas. Yang keduanya, kalau anak-anak tu menangis tanpa henti. Ketiganya, sukar tidur malam, payah nak tidur. Keempat, rezeki jadi susah. Kok tu buat tak jadi, kok ni buat tak jadi belaka. Jadi rezeki sepit. Yang keseterusnya, hilang semangat. Sedangkan benda tu kita minat. Tapi bila dah ada pandangan hasad tadi, hilang benda yang kita minat nak buat tu. Macam mana nak ubati dia? Ubati dia dengan ruqyah ataupun zikir. Ruqyah bukan ruqyah Tok Bomo panggil ruqyah juga. Ruqyah syairiyah. Benda lidah pendek. Nak sebut ruqyah syairiyah pun belik lidah-lidah. Okey. Dengan ruqyah syairiyah dan zikir tadi akan menyebabkan seseorang yang terkena penyakit ain akan bertambah baik. Jika video ini dapat memberi manfaat kepada anda, sila post, like, komen dan share. Jangan lupa subscribe YouTube Ana. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi banyak tentang penyakit dalam Islam. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jazakallah.